Assalamualaikum dan salam TVPSS SKTV. Bersama saya Atira Sumayah binti Amir Walid melaporkan program pada hari ini, iaitu program Nuzul Al-Quran SK Tangga Batu yang diadakan pada 6 Mac 2026 bersamaan hari Jumaat. Program Nuzul Al-Quran diadakan bagi memberikan pendedahan jelas kepada murid berkaitan sejarah dan pengertian Nuzul Al-Quran, memupuk rasa cinta dan hormat murid terhadap Al-Quran, walaupun dalam hati dan pembentukan sasiah murid yang berdisiplin, berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Untuk pengembangan kambing ini berdebat kita guna Peristiwa Nuzul Al-Quran merupakan suatu peristiwa agung dan bersejarah dalam tamadun Islam yang menandakan bermulanya penurunan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan panduan hidup umat manusia. Al-Quran bukan sahaja menjadi sumber hukum dan rujukan utama dalam kehidupan, malah berperanan sebagai asas pembentukan akidah, ibadah dan akhlak mulia. Atur cara majlis ini didahului dengan bacaan Yasin, kemudian diteruskan dengan ucapan aluan pengerusi. Majlis ceramah Nuzul Al-Quran ini disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Adib Syahmi bin Ahmad Zuhairi. Sekalung penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga kita semua sentiasa direzekikan untuk bersahabat dengan Al-Quran, insya-Allah. Sekian saja laporan daripada saya. Jangan lupa ikuti siaran TVPSS SKTV. Ketik butang suka dan kongsikan siaran ini untuk tontonan. Berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Hal-ehwal agama Islam semua ada dalam Al-Quran. Awak aja tak baca. Padahal yang Kristian tu pun baca, cuma dia tak dapat hidayah lagi. Faham? Jadi lepas ni saya nak awak janji dengan saya selalu baca Quran. Sebab apa? Bulan Ramadan ni bulan turunnya Al-Quran, betul ke tidak? Itu yang dia masukkan. Lepas tu apa lagi? Dia angkat tongkat. Dia kata, tongkat ni kau nak masuk neraka ke? Aku boleh je nak buatkan. Lepas tu dia buat apa? Ambil tongkat, dia baling. Dia kata, walaupun kau ada tongkat ni, tapi ini hanya kat